Pendengar Ria 897 FM, selamat tengah malam kepada anda semua dan terima kasih kerana setia bersama saya Casey dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingatlah, setiap kisah yang diketengahkan hanya satu hiburan saja. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya, jangan kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan setiap malam. Pendengar Misteri Jam 12, kalau anda mempunyai pengalaman misteri, anda boleh hubungi saya dan Zah Ismail di talian 669-11897. Anda juga boleh kirimkan SMS kepada kami berdua dengan kodnya kelab KLUB jarak, nama anda, kisah misteri anda dan hantarkan ke talian 72346. Saudara, ingatlah, setiap apa yang kita dengar, semua satu hiburan saja. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Baiklah, para pendengar Misteri Jam 12 sekalian, saya Zari Ismail akan membacakan kisah yang pertama yang merupakan kiriman daripada seorang pendengar yang bernama Haidah. Dan beliau tinggal di kawasan yang sama dengan saya, kawasan Sengkang. Jadi teruja benar saya nak bacakan kisahnya di sini. Baiklah, kita akan mulakan. Assalamualaikum Casey dan juga DJ Zah serta para pendengar Misteri Jam 12. Waalaikumsalam. Saya Haida di sini ingin berkongsi sebuah kisah yang berlaku beberapa tahun dahulu di rumah saya di kawasan Sengkang. Dan kisah ini berlaku semasa saya dan dua adik-beradik sedang bermain-main di dalam bilik ibu. Dan masa tu, harap maklum sudah pun hampir maghrib. Dan biasanya kami bertiga beradik ni akan merakamkanlah gelagat kami menggunakan video kamera saya. Jadi langsung seperti biasa pada hari itu, kami bermain-main dengan kamera. Sekejap ambil gambar adik, sekejap ambil gambar kakak, ambil gambar sama-sama. Lepas tu rakam pula video. Orang kata tu konon buat vlog lah. Dan setelah puas kami merakamkan adegan-adegan kami di dalam bilik ibu, saya pun kembali bersama kedua adik-beradik dan menonton video yang telah pun dirakamkan. Dan ketika saya sedang menonton bersama dengan adik-beradik saya, menonton video yang telah pun dirakamkan awal tadi, saya terperasan seakan-akan ada sesuatu yang terbang di luar tingkap bilik ibu saya. Dan apabila saya terperasan tu sebenarnya berlaku dalam video tersebut, saya ulangkan lagi video yang telah pun saya melihat dan suruh adik-adik saya tengok video tu. Dek, you tengok dek, ada nampak apa-apa tak? Kakak boleh balik Dan alahkah terperanjatnya saya. Memang betul boleh ternampak dengan jelas dalam rakaman video tu, jelas ternampak susuk badan seorang wanita melintas tingkap kami. Dan ketika saya cuba untuk menyingkap semula, detik itu tak nampak apa-apa pula. Kalau dalam video nampak. Terus saya dan adik-adik lari keluar daripada bilik master bedroom ke ruang tamu. Kami tunjukkan video itu kepada mak dan mula-mula dia tak percaya. Dan bila bapak pulang, bapak melakukan ulang tayang yang slow di dalam video tersebut dan jelas nampak susuk badan wanita dengan rambut-rambutnya sekali. Dan anda nak tahu, kami tinggal di tingkat 6. Jadi siapa lagi yang boleh melintas tingkat kami pada waktu itu? Dan kebetulan pada hari itu pula merupakan perayaan Hantu Lapar ataupun Hungry Ghost Festival. Dan kami masih ada rakaman vid sehingga ke hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Haida kerana sudi berkongsi cerita yang pertama. Baiklah pendengar Ria 897, Zah Ismail akan saya beri laluan kepada beliau untuk menderas kisah selanjutnya. Berikut ini kiriman email yang ingin saya sempurnakan, datangnya dari pendengar kita yang bernama dikirimkan pada saya tengok mungkin Ismail yang berkongsi pengalaman beliau. Dan kisah dari Ismail bertajuk bertembung ataupun bertemu dengan Pontianak, kakak cantik Cik Pun. Di mana agaknya beliau ni ternampak
Cik Pun di kawasan Pulau Ubin. Nama saya Ismail dari Bukit Panjang, Segar. Dan ini kali pertama saya ingin berkongsi pengalaman sewaktu saya pergi memancing. Sejak usia saya 12 tahun, saya memang gemar memancing. Saya sering mendengar cerita misteri jam 12, mungkin ketika beliau memancing. Ada kalanya meremang juga kisi. Meremanglah bulu roma bila mendengar rancangan ini, bila berada di tempat-tempat memancing. Cerita yang diketengahkan dari para pendengar Ria 897 ada kalanya memang cukup menyeramkan. Okeylah, untuk tidak membuang masa, biarlah saya ketengahkan pengalaman saya sewaktu di Pulau Ubin. Dan perkara ini berlaku tahun 2011. Perkara ini berlaku pada tahun 2011. Kalau tak silap saya, masih saya ingat, jatuh hari Sabtu. Kisi, saya dan 5 teman lagi telah pergi ke Pulau Ubin untuk memancing. Seperti biasa, kami akan bermalam di sana. Cuaca cukup aman, tenang, cerah dan diselang-seli oleh bunyian burung wak-wak yang garau dapat kedengaran serta lolongan anjing. Dapat dengar nyalakan anjing yang sayup kedengaran, menambahkan lagi keheningan malam tersebut. Jadi di Pulau Ubin ni, kata teman kita, beliau dan juga rakan-rakan memancinglah selama 5 orang. Sejauh selain daripada keadaan malam yang sunyi sepi, dapat kedengaran bunyi suara burung wak-wak dan juga bunyi nyalakan anjing dari jauh. Bila kami sampai di sana, masing-masing sibuk menyiapkan joran dan tanpa lengah terus melontar pancing. Melontar umpan kami dengan penuh harapan, mungkin malam ini rezeki murahlah untuk mendapat ikan. Kedatangan kami disambut baik dengan tangkapan ikan siakap kisi. Wah, terperanjat dibuatnya. Ikan siakap dapat kami tarik ke darat bertalu-talu, banyak. Namun ia tidak berpanjangan kerana air laut mula memenuhi muara. Dan tangkapan kami secara perlahan-lahan beransur kurang dan berhenti seketika. Ada di antara kami yang mengambil kesempatan untuk berehat dan ada pula menyiapkan hidangan malam. Sambil bergurau senda dengan tangkapan dan gelagat masing-masing ketika berlawan dengan pancing mereka, sedangkan saya hanya tumpang ketawa kerana masih belum dapat seekor ikan pun. Rakan-rakan yang lain semua dapat tarik. Ikan siakap naik ke darat. Sejam kemudian air laut mula berputar ke arah, menandakan air laut mulai surut. Saya pun mencapai joran beserta umpan secukupnya, terus melangkahkan ke tengah hutan dan menuju ke anjung muara. Di anjung muara itu memanglah lubuk ikan siakap. Memang kisi, mungkin katanya taruh joran, senang dapat ikan siakap. Situlah tempatnya permainan ikan siakap yang disebutkan. Setiap kali air surut, tempat itulah tujuan saya kerana saya tidak pernah kecewa, malah tangkapan siakap di situ agak kasar. Dengan berpandukan lampu corot di kepala, saya pun meredah kawasan semak kerana situlah satu-satunya jalan pintas yang agak cepat untuk saya ke anjung muara. Setibanya saya di jalan bercabang, tiba-tiba suasana seakan sunyi, sepi, tanpa bunyian cengkerik ataupun apa-apa jua bunyi pada malam tersebut. Sungguh berlainan dari sebelumnya. Pada malam itu, tidak seperti malam-malam yang pernah saya lalu ataupun sebentar tadilah yang saya katakan bunyi burung wak-wak, bunyi cengkerik, bunyi lolongan ataupun nyalakan anjing. Dan bulu rumah saya kisi mula rasa remang. Jadi cuba anda bayangkan para pendengar Ria 897, rakan-rakannya ni, Encik Ismail, masing-masing dah dapat ikan. Beliau seorang saja belum dapat tangkapan ikan. Jadi oleh kerana rakan-rakan dah mungkin puas dengan tangkapan mereka, mereka duduk bersantai, berbual-bual, berborak, berketawa. Dan Ismail terasa tertekanlah. Aku seekor pun belum dapat. Bila nampak mungkin peluang untuk pancing ikan, dia tinggalkan kawan-kawan yang sedang sibuk berbual-bual, berborak ni, kemudian tinggal dan pergi ke satu kawasan, ke satu arah di mana jauh dari tempat mereka memancing. Katanya di sini, daripada kiriman yang dikirimkan awal tadi saya bacakan, di hujung anjung itulah tempat permainan ikan siakap dan memang kalau ke sana senang nak dapat tangkap. Jadi katanya dengan tidak semena-mena, kata beliau, bulu rumah saya meremang dan perasaan takut mula menyelinap ke benak saya. Dengan tidak semena-mena mata saya tertumpu pada sebatang pohon yang berhadapan dengan saya.
Jarak pohon itu lebih kurang 5 meter dari saya. Tanpa sekelip, saya terus tercegat. Casey, saya terperanjat dan tercegat di situ bagai dipukau. Kaki saya terasa berat untuk melangkah. Saya terlihat sesusuk tubuh diseliputi kain putih berada di sebalik pohon yang ada di hadapan saya. Mata saya terus terpaku pada susuk tubuh tadi yang dengan pantasnya naik ke atas pokok. Casey, saya dapat lihat Casey, dengan laju benda itu bergerak, naik ke atas pokok dan hilang di hadapan mata saya. Saya pula dengan berhati-hati melangkah ke belakang. Siapa si Casey nak melangkah ke depan nak teruskan pancing? Dengan mengeluarkan telefon bimbit saya telefon rakan-rakan saya lah. Tiba-tiba Casey, dalam keadaan sunyi sepi, tidak ada apa-apa bunyi. Malam yang hening, dikatakan tadi bunyi cengkerik yang sunyi sepi. Sedang saya telefon, saya terdengar mengilai di celah-celah dahan, tapi hilaian itu mungkin agak samar sedikit. Saya pun halakan telefon bimbit saya dan cuba mengambil video dari celah-celah dahan tadi. Sedang saya asyik memandang pada dahan-dahan pokok itu, kakak cantik tadi menjelma berhampiran dengan salah satu pohon ataupun pohon yang saya sebutkan awal tadi. Walaupun tangan saya menggeletar merakamkan pergerakan makhluk itu, namun saya cekalkan hati dan terus memerhatikan pergerakan makhluk berkain putih. Hairan campur takut pun ada kerana Pontianak itu seakan-akan hilang dan muncul kembali, mulai dari tepi pokok dan kembali ke belakang pohon yang dimaksudkan. Pergerakannya tidak seperti yang kita lihat di kaca TV. Kalau di TV, Casey mungkin nampak terbang melayang-layang di udara, tapi lebih kepada menyerit di atas rumpun lalang yang berada di kawasan itu. Saya matikan video. Sesaat ternampak benda itu bergerak dan perhatikan terus pergerakan makhluk Pontianak. Entah macam mana makhluk itu tadi menghilang dan kali ini muncul di depan pokok. Saya mulai sedar kehadiran saya mungkin telah disedari. Dengan tidak membuang masa, saya pun beredar cepat tinggalkan tempat itu. Habis Casey, habis ranting-ranting dan dahan-dahan kecil, saya redah tanpa menoleh kiri dan kanan. Di hati saya terus membaca surah-surah An-Nas dan Ayatul Kursi berselang-seli sehinggalah saya tiba di tempat teman-teman saya berada. Sepanjang larian saya dari tempat kejadian penampakan Cik Pon sampailah tempat campsite, saya membaca tanpa henti. Teman-teman saya hairan dengan kehadiran saya, tapi mereka tidak bertanya tentang apa yang berlaku pada saya. Kami terus memancing di situ sehinggalah keesokan harinya, barulah saya memberitahu kisah yang dialami oleh saya pada teman-teman saya sewaktu kami menaiki feri ataupun menaiki bot pulang ke Jeti Changi. Kalau Casey nak tahu, rakaman Pontianak kakak cantik Cik Pon telah sempat saya letakkan di Facebook saya. Jika Casey ingin melihat, bolehlah Casey ke Facebook saya. Ia lebih jelas jika dilihat dalam keadaan gelap kerana lampu corot yang saya gunakan di kepala tidak begitu terang. Untuk teman-teman, semangat dinasihatkan janganlah yang lemah semangatlah ya. Janganlah menonton video yang saya katakan. Rakaman ini adalah milik saya sebenar. Tiada terdapat di mana-mana benar ataupun tidak, Casey tengoklah sendiri. Terima kasih dan saya ada sertakan kiriman email, alamat email untuk Casey melihat video rakaman Cik Pon di Pulau Ubin di Facebook saya. Pendengar Ria 897 tadi, pengalaman dari Pulau Ubin dialami oleh seorang pendengar namanya Ismail Zah. Ya. Dan anda pernah ke Pulau Ubin? Pernah banyak kali. Dan waktu malam, petang macam mana? Waktu malam, waktu petang, pagi pun dah pernah. Dan tujuan ke sana berkelah, memancing, beriadah dengan keluarga, dengan teman-teman macam mana? Sebenarnya Casey, saya terujalah nak cakap sebab masa tu saya pergi ke Pulau Ubin mencari entiti. Bersama mengikut rombongan daripada Soul Hunters. Mencari entiti. Jadi tobat tak nak pergi lagi.
Betul. Tadi ada saya terbaca kiriman SMS yang diceritakan oleh pendengar kita. Katanya beliau pernah ke Pulau Ubin dan saya ada baca pengalaman yang ringkas dialami oleh pendengar di Pulau Ubin. Kata beliau namanya Rizky. Dan Rizky bersama dengan dua orang sahabatnya telah pun ke Pulau Ubin dengan matlamat dan niat yang anda lakukan tadi tu. Dia berbekalkan video kamera, lampu, ada 3 lampu lah, seorang pegang 1 lampu video, video kamera ada 2 dan juga ada alat rakaman audio. Jadi Rizky mengatakan beliau telah pun kunjungi Pulau Ubin di Kampung Nordin. Katanya ketika itu Kampung Nordin, kebanyakan penduduk-penduduk di kampung itu telah pun dipindahkan. Jadi mereka, ini bermaksud mereka telah pun dipindahkan ke Singapura lah. Jadi kampung, sepanjang Kampung Nordin, anda pernah ke sana? Ya, pernah. Ada banyak rumah-rumah kampung kan? Banyak rumah-rumah tu semua dah dikosongkan. Jadi rumah tak ada penghuni lah. Rumah tu kosong. Dan mungkin dia tak pasti berapa lama, tapi rumah tu dah kosong agak lama. Sebab dari apa yang diceritakan, dapat lihatlah rumput-rumput dah tumbuh, cendawan-cendawan. Jadi mungkin dah lama rumah tu dibiarkan begitu saja. Sampaikan beliau dengan teman-teman apabila sedang berjalan, terperanjat apabila kata Rizky, saya dan 2 orang rakan saya ternampak seorang makcik naik tangga di salah satu rumah. Jadi dia fikirkan makcik ni adalah salah seorang penduduk ataupun beberapa lagi penduduk Kampung Pulau Ubin, Kampung Nordin ni yang belum lagi dipindahkan. Jadi konon-konon dia nak interview makcik tu dululah. Kata beliau Kisi, saya cuba nak temu bual makcik tu. Kami pun nampak ada subjek lah untuk kita temu bual. Dia dengan rakan-rakan lari kejar makcik tu. Makcik tu naik tangga masuk dalam rumah. Kemudian berdiri depan rumah, dia beri salam. Assalamualaikum. Tak ada orang jawab. Assalamualaikum. Tak ada orang jawab. Kali ketiga dia beri salam, pintu tingkap dalam rumah tu dihempas serentak dalam satu masa yang sama. Dia terperanjat, rakan-rakannya terus batalkan niat, pusing dan lari keluar. Dan telefon pemandulah seorang uncle yang telah pun hantar mereka. Dan katanya di sini, tadi kisahnya tu uncle tu datang baliklah dengan van. Dan uncle tu tanya, wah so fast lah. Dia kata, dan kemudian ceritanya diteruskan, saya lupa lah sebab ada kiriman yang tadi saya dapat menderasah. Jadi itu perkara yang berlaku di Pulau Ubin di Kampung Nordin. Wah, kelihatan kelibat makcik Jadi memanglah nampak tempat macam ni, wah, ada penduduk sini lah, boleh interview, ada bahan lah kira Kejar, makcik naik tangga, dia beri salam 3 kali, pintu tingkap semua dihempas serentak. Itulah pengalaman teman kita Zai Ismail. Saya cuba bayangkan anda yang pergi tu ikut rakan-rakan tu berapa ramai? Ramai. Kurang lebih dalam 20 orang. 20 orang? Itu 20 orang, ini baru 3 orang. Dah spek habis ni. Baik, Kisi dan Zai Ismail akan kembali. Dan kisah yang ingin anda sentuh sebentar nanti tentang apa ni? Kalau tadi awalnya Haida ingin berkongsi cerita mengenai rakaman video yang telah pun beliau ambil. Ini adalah daripada kiriman Lydia yang akan mengisahkan tentang kiriman gambar yang telah pun beliau ambil. Dan saya sebenarnya akan cuba dapatkan video yang disebutkan oleh Ismail tadi. Dia cuma berikan saya Facebook, email Facebook lah. Nanti saya cuba cari kalau ada, dan saya cuba post lah gambar ataupun video yang disebutkan oleh Ismail ataupun Facebook Ismail IZMEL lah. Dan Zah, kita akan kembali sebentar nanti. Jangan ke mana-mana, terus bersama Kisi dan Zah Ismail selepas pesanan-pesanan berikut ini. Baik, Zai Ismail, kita akan teruskan dengan kisah misteri jam 12 di Ria 8972. Kisah dari Pulau Ubin telah pun kita kongsi sama. Dan awal tadi kisah yang pertama anda ketengahkan tentang apa tu, Zah? Tentang Haida rakamkan video. Dan juga mungkin panggilan pada Haida sekiranya anda sedang mendengar siaran ni. Kalau anda masih lagi ada rakaman video tersebut, bolehlah muat naikkan di Facebook Ria 897. Dan kita teruskan kisah yang kedua, penampakan daripada Lydia di dalam gambar fotograf yang dia ada. Dan mungkin peringatan pada pendengar Misteri Jam 12, email ini, kiriman email Lydia berasalnya bertujuan untuk dibacakan kepada Casey. Jadi akan saya bacakan seperti mana yang beliau hantarkan. Assalamualaikum Casey dan juga para pendengar Misteri Jam 12. Waalaikumsalam. Ada satu kisah yang ingin saya kongsikan kepada semua. Dan kisah ini terjadi pada 3 tahun yang lalu. Dan pada malam itu, saya serta teman lelaki baru saja balik dari makan malam
sekitar jam 10 malam. Dan memandangkan masa masih awal, kami berdua duduklah di bangku berhadapan blok saya di Pasir Ris ketika itu. Dan anda bayangkan, pada waktu tersebut bangku yang mana saya duduk ni menghadap sebuah taman yang menyeramkan. Lampu siap dah rosak, dah tak boleh buka lagi. Jadi dalam keadaan kegelapan kami duduk. Memang tak tahulah kenapa kami pilih tempat tu. Tapi dah lama kami duduk berbual-berborak-borak di sana sebab rasa selesa. Dan apabila saya rasa selesa, perasaan seram ni saya ketepikan. Pada malam itu kami hanya berbual. Dan sekali-sekala mengambil gambar pemandangan taman menggunakan handphone saya. Saya ni jenis suka adventure. Walaupun tak nampak apa-apa dalam kegelapan tu, saya petik juga. Manalah tahu kalau saya bertuah ada benda yang muncul kat handphone saya. Dan selepas saya menggunakan handphone untuk memetik gambar, saya mengucapkan selamat tinggal dengan teman lelaki dan beliau menghantar saya pulang balik ke rumah. Dan pada mulanya saya tak merasakan apa-apalah, sehinggalah pada waktu subuh. Saya ni memang jenis yang selesa tidur di ruang tamu utama berbanding dengan bilik saya sendiri. Sebab apa? Saya ni sering diganggu dan dihempap oleh makhluk yang halus. Jadi oleh kerana terlalu seram tidur bersendirian dalam bilik, kerap kali saya akan tidur di ruang utama. Tapi pada hari itu, waktu subuh, keadaan agak berlainan sedikit. Sebab ketika saya sedang tidur, tiba-tiba saya dihempap. Dan sama ada anda percaya ataupun tidak, pada pagi itu, makhluk yang menghempap saya berbual dengan saya seketika. Saya terlantar dihempap dengan beliau. Dan apabila saya cuba untuk membuka mata, tidak boleh, seolah-olah ada sesuatu yang menghalang saya daripada melihat. Dan saya terdengar bisikan di telinga kanan saya mengatakan, berbisik begini, "Engkau tahu aku datang dari mana?" Saya hanya mendiamkan diri. "Hei, engkau ambil gambar kan? Engkau ambil 5 gambar. Gambar aku ada kat dalam." Dia cakap macam gitu, Casey. Dan saya tak tahu kenapa, sejurus lepas dia cakap macam itu, saya pun cuba membuka mata saya. Ya Allah, Casey, dia betul-betul berada di hadapan saya, Casey. Dengan matanya yang merah menyala-nyala. Kulitnya saya ingat lagi, berwarna hijau-hijau lumut. Terus kerana ketakutan saya pejamkan mata saya, bergelut untuk melepaskan diri, cuba membacakan ayat kursi. Keluh lidah saya, Casey. Susah saya nak lafazkan. Taus pun susah saya nak lafazkan. Auzubillah. Payah sekali. Dan terlepas dari pergelutan tersebut, saya tak berani lagi nak tidur, Casey. Terus saya ambil handphone, tengok gambar-gambar yang telah saya ambil. Memang betul ada 5 gambar. Tapi bila saya tengok kembali, gambar tu tak ada apa-apa pun. Beberapa hari kemudian saya ceritakanlah hal tersebut pada abang-abang saya. Dan mereka meminta melihat gambar tersebut. Dan apabila saya menunjukkan pada mereka, saya dah cakap dah, saya dah simak makhluk tu memang tak ada kat gambar tu. Tapi Casey, apabila abang-abang saya melihat gambar tersebut, makhluk tu ada. Mereka tunjukkan kat saya, ni apa ni? Mereka boleh melihat makhluk tu betul-betul berdiri di sebelah kiri saya. Berdiri tegak, kulitnya hijau, matanya merah. Sama seperti apa yang telah pun saya nampak. Jadi bagaimana tu? Saya memanglah pada asalnya berhajat nak muat naikkan gambar tu. Tapi apakan daya, saya sudah pun delete gambar tersebut supaya ianya tidak mengganggu saya lagi. Dan terima kasih kerana sudi mewawarkan cerita saya dalam Misteri Jam 12. Baik pendengar Ria 897, Casey dan Zar Ismail bersama anda dalam rancangan Misteri Jam 12. Dan mungkin Zar, sekejap lagi saya akan cuba keluar konti dan anda ambil hot seat saya sini. Boleh Zar? Bolehlah. Saya di luar, boleh. Anda di dalam. Ya, dalam yang lagi danger, Casey. Kenapa Zar? Okey, kalau saya tak boleh keluar, saya duduk dalam, anda keluar. Okey.
Kita tahu apa, saya duduk dalam, awak keluar. Kat luar lagi nampak. Macam mana lah nak gantikan hot seat Siapa ni? nak ganti? Siapa cakap nak ganti? Oh tak. Jadi kalau saya perlukan anda ambil alih, jadi saya kena ada sini lah. Kalau mungkin awak cuti ke apa, okey lah, saya belas kasihan, saya tahan. Lebay Tapi kah? Ha? tak adalah, tengok macam mana keadaan. Tapi Ya. hari ni awak ada jadi mana? Jadi anda duduk dalam konti Okey. Saya akan keluar dan saya akan bawa beberapa kiriman email sebab ada sebuah satu kiriman apa ni sepucuk surat lah. Surat saya terima ni dari seorang pendengar yang telah pun beri saya lah tempoh hari menceritakan tentang satu kejadian yang menakutkan berlaku di salah sebuah tempat letak kereta. Jadi saya akan cari tempat letak kereta ni. Saya akan duduk di sana dan bacakan kiriman email secara live. Dahsyat. Bukan apa, nak tunjukkan kita ni jangan takut. Bukan apa, jangan takut. Ini semua hanya satu hiburan. pandai pun anak cikgu. Baik. Dan Zah Ismail, kita akan sekejap lagi berehat lah. Mungkin kita sekarang ini ambil panggilan-panggilan dahulu. Okey. Dan selepas ini barulah kita akan, mungkin saya akan keluar dan Zah akan ambil alih hot seat untuk jaga sound dan juga panel ini. Boleh ya? Okey, boleh. Baik, kita terus ke hujung talian dalam rancangan Misteri Jam 12. Hello, siapa di sana? Hello. Hello. Ya, siapa di sana? Nurul. Bala Nurul, ada kisah seram yang ingin anda kongsi bersama kita? Hello. Ya, hello. Ni Nurul. Ya. Nurul, kamu boleh anda kecilkan suara radio di belakang sebab kita boleh dengar kat sini. Dah. Okey, silakan dengan kisah seram anda. Okey, ni terjadi dekat rumah mak mentua saya. Dekat Bedok. Okey, satu malam ni bila tengah considered semua dah baru habis dengan misi 12, tengah nak tidur lah. So dah habis tu semua dah tidur tau. So saya pun okey lah, ingatkan tidur sekali lah sama-sama kan. Dan lepas tu bila dah tidur tu dalam 1 hour plus gitu boleh Ya, teruskan. boleh dengar suara suami saya lah. Padahal tengah tidur tu, tengah baring. Dan macam terperanjat lah. Padahal tengah SMS dengan suami saya. Terus cakap, kata dia kat kerja kan. Takkan dia boleh dengar suara ketuk dekat pintu kan. Terus cakap dengan dia, mesej dia, you kat mana? Cakap, I kat kerja asal. Oh, tak ada. Tadi I dengar suara you. So macam terperanjat kita, tak tahu dengar suara siapa kan. Terus bila dia balik, dan cakap dengan dia, tadi bila I tengah tidur tu macam kena kacau. Dan I pekik-pekik nama orang, semua orang tak bangun tau kat dalam rumah tu. Mak mentua saya, kira kan senang cakap, semua tak dengar lah. Dan okey lah, dan suami saya cakap, tak apa, I balik lah kan. So bila dia balik, cerita kat dia lah kan. Tu lah pengalaman saya. Terima kasih ya. Okey. Kembali. Baik, kita akan kembali dengan lebih banyak kisah Zah Ismail. Ya. Jadi Zah sudah bersedia? Sudah. Kita berehat seketika. Anda sudah bersedia? Saya bolehlah tengok macam mana lah di luar konti. Jangan ke mana-mana. Zah akan bacakan mungkin 2 email sebentar nanti. Dan selepas tu Zah akan hubungi saya. Saya akan berada di luar konti untuk sampaikan misteri jam 12. Alright. Baik, jangan ke mana-mana. Kita kembali sebentar nanti. Baiklah para pendengar misteri jam 12 sekalian. Dan kini anda bersama saya Zah Ismail, keseorangan dalam konti. Dan saya akan mengambil kesempatan ini untuk menghubungi Casey yang sedang berada di luar, untuk menanyakan sama ada beliau sudah pun bersedia untuk berkongsi kisah ataupun tidak. Hello? Ya. Casey, anda dah pun berada ke tempat tu? Saya berada di salah sebuah tempat letak kereta.
Balas sini sudah pun bersedia untuk mulakan kisah, Kisi. Anda dapat dengar bunyi cengkerik, sah? Dapat dengar, kuat, loud and clear orang kata. Boleh dengar? Boleh dengar. Betul, sini sunyi sepi Dan bila saya mendongak ke langit ni, dapat lihat bulan terang lah, tapi tak penuh lah. Dan boleh nampak bintang malam ni. Ini bermakna malam ni insya-Allah tak hujan ya. Baiklah Kisi, kalau sudah bersedia silakan. Baik. Terima kasih Zahir Ismail. Saya akan teruskan dengan kisah misteri yang diceritakan berlaku di salah sebuah tempat letak kereta di Singapura. Selamat tengah malam para pendengar Ria 897. Kiriman yang saya ingin sampaikan ini, ingin saya bacakan ini, datangnya dari Kak Samsia. Beliau waktu itu dalam perjalanan pulang selepas menghantar ibunya pergi berubat. Kisi cuba bayangkan, kakak hantar ibu kakak sekitar waktu asar. Mula-mula kata tukang ubat, sesi perubatan mak kakak ni ataupun ibu kakak memakan masa paling banyak, paling lama 2 jam. Tapi bila sampai waktu 4 lebih petang, sampai pukul 11 lebih malam baru habis Kisi. Sebab apa? Kakak tak nak ceritakan tentang hal mak kakak ataupun ibu kakak, tapi sedikit informasi. Rupa-rupanya dalam badan ibu kakak ni banyak makhluk dah didiami. Banyak makhluk dah merasuk badan ibu kakak. Sebab itulah Kisi. Sebab itulah kata akak kita, ibu kakak kadang-kadang rasa tak sedap badan, sakit-sakit badan, jumpa doktor, pergi hospital, masih belum baik. Bila berjumpa dengan pakar mengatakan memakan masa 2 jam, akak kata okeylah. Tapi bila dah sampai, dari jam 4.30 masuk 5.30, 6.30, kemudian waktu maghrib dia berhenti seketika. Kemudian sambung pula sampai ke Isyak. Isyak sampai pukul 9 masuk jam 10, jam 11.45 malam barulah pakar tu keluar dari bilik bersama dengan isterinya dan tengok kakak. Dia kata, awak boleh bawa ibu awak balik sekarang, tapi awak kena pegang dia dia lemah. Orang mana tak lemah Kisi? Ibu kakak tidak tinggal dengan kakak, dia tinggal bersama dengan adik kakak. Jadi kakak terpaksa lah telefon adik. Katanya kakak dah on the way nak hantar mak pulang ke rumahnya yang terletak di kawasan Sengkang. Jadi adik kata, okeylah kak, kalau kakak dah dekat sampai, kakak telefon dan saya turun. Kisi, ibu kakak memang lemah. Dalam kereta langsung tak berbual, langsung tak bercakap dengan kakak. Setelah hantar di rumahnya di Sengkang, kakak pun pulang ke rumah kakak. Untuk pengetahuan Kisi, rumah kakak terletak di Bukit Batu. Dan pendengar Ria 897, setelah kakak turunkan ibu dalam perjalanan dari Sengkang ke Bukit Batu, kakak sering rasakan di tempat duduk belakang kenderaan macam ada orang tumpang. Kisi, setiap kali memandu, setiap kali kakak akan tengok cermin, kakak akan pandang ke belakang. Ini membuat kakak memandu kereta lebih perlahan. Sebab kalau pandu laju, takut tak boleh kawal. Jadi kakak pandu perlahan, makin lambat sampai rumah. Kisi, dipendekkan cerita, nak dekat jam 1 pagi baru kakak sampai rumah Kisi. 1 lebih pagi, masuk kapal rasa tak sedap hati. Mata terpandang loading unloading bay. Dalam hati berkata, aku nak park dekat bawah sini ataupun aku nak naik multi-story kapak. Sabarlah, park dekat bawah kena saman. Kakak pun cekalkan hati, kuatkan semangat. Beremang pula berlomba duduk luar ni Baik, saya akan teruskan kisah Kak Samsia. Kak Samsia teruskan perjalanan naik multi-story kapak tempat letak kereta bertingkat. Tingkat 1 biasa penuh, tingkat 2 penuh, tingkat 3 penuh, tingkat 4
barulah ada parking, ada lot yang kosong. Kakak menghampiri lot tersebut. Kakak reverse, masukkan kenderaan, dah habis semua, matikan enjin. Bila kakak tutup pintu kereta, ya Allah Casey, kakak nampak benda tu sedang duduk dekat tempat duduk belakang Casey. Casey, hanya Tuhan yang tahu perasaan kakak. Kakak ni dekat tempat letak kereta tingkat 4. Nampak benda macam tu, pilihan apa yang kakak ada? Nak naik kereta takut, nak turun pun takut. Kakak dah tak tahu nak buat apa, Casey. Lalu kakak terus memandang ke arah blok sebelah. Tempat letak kereta tingkat 4 ini memandang ke blok 8... katanya Kak Samsia. Ternampak ada seorang perempuan ni lah, yang tinggal blok sebelah ni, sedang memerhatikan kakak. Dia tenung lama sangat. Kakak terus lari dan tak turun tangga. Apa kakak buat? Kakak turun slope. Selalunya kalau letak tingkat 4 kita turun tangga. Ini kali kakak turun slope. Pusing. Alhamdulillah sampai tingkat 1. Bila dah sampai ke bawah, kakak jalan macam biasa tapi nafas tercungap-cungap kerana ketakutan. Pendengar Ria 897, Kak Samsia berkata, sampai di kolong blok rumah kakak. Casey, kakak rasakan macam ada orang ikut dari belakang. Setiap kali toleh, tak nampak apa-apa. Tapi bila jalan, dapat rasakan benda tu ikut dari belakang. Rumah kakak tingkat 5. Naik lift takut, kakak naik tangga lah. Dalam perjalanan naik tangga, Casey, kakak mengucap, kakak istighfar, kakak baca surah sampai depan pintu rumah. Pendengar Ria 897, Kak Samsia bercerita, sampai depan rumah, kakak langkah kaki kanan dan beri salam. Nasib baiklah Casey, rumah kakak ni ada pendinding. Kakak pernah sema dan adalah dibantu oleh seorang ustaz Singapura yang terkenal. Saya maaf tak boleh sebutkan namanya ya. Jadi bila masuk dalam, kakak tutup pintu, buka lampu. Suami kakak sedang nyenyak tidur. Anak kakak hanya seorang anak gadis, juga sedang nyenyak tidur. Kakak masuk ke dapur, cuci kaki. Kakak salin pakaian, nak masuk dalam bilik. Anak perempuan kakak keluar bilik. Ma. Ayu, kenapa Ayu bangun? Pukul berapa ni? Ma, Ayu takut, Ma. Ma tengok kat luar, Ma. Ma tengok dekat luar, Ma. Jadi kakak pun tergerak hati. Pergi ke bilik anak kakak yang tingkapnya menghadap koridor rumah. Bila kakak buka saja sedikit tingkap, ya Allah Casey, bukan satu Casey, kakak tak boleh kira berapa banyak sedang berdiri depan pintu rumah kakak nak masuk ke dalam Casey. Casey, dipendekkan cerita. Meremang dulu rumah saya duduk sini seorang ya. Dipendekkan cerita, rupa-rupanya benda yang pakar tu keluarkan dari badan ibu memang keluar. Dia keluar tapi dia ikut kakak balik Casey. Kakak dah tak tahu nak buat apa. Kakak pergi ke tempat yang lain. Kakak berjumpa dengan ustaz. Ustaz datang, sema rumah, bacakan doa, berubatkan kakak. Tahap demi tahap, bukan sekejap Casey. Perkara ini bukan makan 1-2 hari. Malah kata ustaz itu harus istiqomah, dilakukan berkali-kali. Barulah sedikit demi sedikit gangguan di luar rumah dapat dihentikan. Terima kasih dan selamat tengah malam Casey. Banyak terima kasih Casey atas kisah awal tadi. Awak okey tak? Batuk-batuk? Ya, saya tak tahu tiba-tiba batuk-batuk ni. Sekarang ini kalau pendengar Ria 897 ingin tahu, saya berada di luar konti di tempat letak kereta lah, dan duduk di sini dengan bunyi cengkerik kalau anda boleh dengar lah. Dapat dengar tak? Boleh dengar jelas sekali Casey.
Dengan malam yang sunyi sepi, bulan mengambang. Memang seram bila ceritakan kisah kakak ni di tempat letak kereta. Pula depan saya ada 2-3 kenderaan. Dan harap-harap dalam kenderaan tu tak adalah orang. Jadi Zah, ada kisah selanjutnya Zah. Saya akan cuba cari lagi satu kisah. Dan kali ini saya akan pergi ke salah sebuah pohon. Sebab kisah ini berkaitan dengan satu pokok. Oh, okey. Boleh. Anda pergi ke sana dulu, akan saya wawarkan satu lagi email dan akan saya call awak kembali. Boleh. Okey. Mencaca sikit saya nak cari tekan butang off ni. Maklumlah kau seorang dalam konti kan. Baiklah, sementara Casey pergi mencari ke tempat yang baru untuk membacakan sebuah lagi kiriman email. Telah pun awalnya saya menderas sebuah kiriman email daripada Is yang mengisahkan tentang pengalaman beliau apabila terkena sampuk hantu Cina. Selamat malam para pendengar Misteri Jam 12. Dan nama saya Is. Cerita ini saya kisahkan berlaku pada saya 12 tahun yang lalu. Saya cuba pendekkan cerita walaupun ia adalah panjang. Kejadian ini sebenarnya diceritakan kembali kepada saya selepas disampuk selama sebulan. Ya betul, bukan sehari dua saya kena sampuk. Saya kena sampuk selama sebulan. Dan cerita yang anda akan dengar merupakan kisah yang telah diberitahu kepada saya oleh ibu serta ayah. Pada ketika itu sebelum terkena sampuk, masa tu tengah hari raya Aidilfitri. Emak dan bapa 12 tahun yang lalu ingin mengunjung rumah saudara saya di Bukit Panjang selepas saya pulang sekolah, dan pada ketika itu lewat senja. Nak dijadikan cerita, sebelum kami sampai ke rumah saudara saya ada sesuatu yang macam tak kena. Memang dari awal dah saya rasa tak kena. Nak naik lift saya rasa gelisah. Emak pun tegurlah, kenapa engkau ni? Tak ada apa-apa? Macam ada apa-apa je. Apabila sampai di depan rumah makcik saya makin gelisah. Emak saya yang ketika itu mungkin sudah bingit dengan perangai saya yang menggelitis ni, marah. Kau dah kenapa ni? Saya terus terdiam dan tak jawab langsung. Ketika hendak pulang, ketika itu badan saya terasa tak sedap, macam nak demam. Padahal pada awalnya saya rasa okey saja. Mak saya ingat saya main-main sebab nak punting sekolah. Dan harap anda semua masih lagi mendengar kerana saya belum lagi terkena sampuk pada ketika itu. Keesokan harinya ibu bawa saya masuk ke klinik. Suhu badan normal kata doktor, tapi badan saya panas, membara bagai api. Ibu sampai cakapkan doktor, betul ke anak saya ni tak demam? Awak tak rasa ke badan anak saya ni panas? Awak pegang kat belakang, rasa panas ni, awak cakap tak ada apa-apa. Doktor pun hairanlah dan suruh bawa ke hospital untuk simakan lanjut. Hospital pun cakap tak ada apa-apa. Jadi anda bayangkan betapa kelirunya kita. Bawa ke doktor, doktor cakap tak ada apa-apa. Bawa ke hospital, hospital pun cakap tak ada apa-apa. Tapi badan masih panas macam. Bukan sekali dua ibu saya bawa ke klinik, tapi dah berkali-kali. Dan setiap kali kami pergi ke klinik dan doktor, mereka akan katakan tidak ada apa-apa. Dan selama seminggu ulang-alik ke hospital sampai kehabisan duit disebabkan kejadian itu. Emak dan arwah nenek terpaksa berhenti kerja untuk jaga saya sebab saya dah tak boleh bangun. Sampaikan katil dialihkan ke ruang tamu. Dan ibu pernah katakan kepada saya, ketika maghrib menjelang tiba, tepat apabila detik saat itu mengenakan untuk menandakan masuknya waktu maghrib, saya akan menjerit dengan sekuat hati, panas! Panas! Ya Allah, panas! Saya tak boleh tidur pada waktu malam dan hanya tidur di waktu pagi sampailah ke petang. Itu waktu tidur saya. Waktu malam, saya akan mulakan main wayang. Sehingga saya pun tak percaya apabila dikatakan
saya boleh terapung seolah-olah hendak terbang. Itu yang dikatakan oleh abang saya. Dan sekali lagi, setiap kali maghrib akan menjelang tiba, pada satu kali ini, pernah ibu saya mengatakan, saya sampai berkata kepada semua keluarga, korang semua baik lalu tepi. Atuk aku dah dekat luar. Kau buka tingkap ni, aku nak terbang. Dan anda bayangkan, pada ketika itu bapa saya sampai duduk termenung melihat ke arah saya. Dengan nada yang marah, beliau teriak ke arah saya, kau boleh tidur tak? Tak reti nak tidur? Kan dah malam? Dan saya hanya mampu tenung kembali ke arah ayah saya. Badan saya yang awalnya gemuk menjadi kurus, sehingga tinggal tulang dan isi. Dan apabila saudara kunjung ke rumah untuk beraya, menjadi terkejut dengan keadaan saya. Makcik sampai nasihatkan mak, pergilah jumpa pakar, anak kau tu dah sakit. Doktor-doktor biasa dah tak boleh baikkan dah. Hospital pun dah tak boleh buat apa-apa. Pergilah jumpa pakar, jangan degil. Mak saya hanya merenung ke arah makcik dan bersetuju. Ketika hendak menuju ke rumah pakar, bermacam-macam halangan berlaku. Sampai satu ketika ni, dalam perjalanan menuju ke rumah pakar, bersama keluarga dan sanak saudara, mengiringi saya, sampaikan 6 orang perlu datang untuk angkat saya berjumpa dengan pakar. Pakcik saya pun naik haran. Nampak macam kurus, macam mana boleh jadi berat ni? Apabila sampai di rumah pakar, pakar itu seraya berkata, anak awak ni bukan apa. Dia dah terlanggar sesuatu benda ni. Kamu semua tak nampak dia langgar. Masa tu dia ada jalan-jalan, dia terlanggar satu pasu kan, kat rumah saudara di Bukit Panjang. Ada 3 makhluk jin Cina dalam jasad anak awak ni. Mak saya pun bingung. Pasu apa? Depan rumah dia kan lapang, satu pasu pun tak ada. Rupa-rupanya Casey, pasu itu adalah milik jiran Cina makcik saya. Dan ibu saya meminta kepada pakar untuk tolong ubati saya. Baiklah, saya akan berzikir kat rumah dan insya-Allah akan saya usahakan. Nanti saya akan ke rumah awak dan bila tepat pada masanya akan saya wawarkan. Sudah hampir seminggu pakar tak datang Casey. Emak pula naik runsing dan risau dalam keadaan saya yang hampir maut, sehingga beliau sendiri kesian sampai nyaris-nyaris hilang akal. Emak dah tak sabar dah. Dah tunggu seminggu lebih untuk kehadiran pakar, masih lagi tak datang. Lalu oleh kerana tidak sabar menunggu kehadiran pakar, emak saya sampai sanggup Casey bawa saya ke tempat sembahyang Cina di Bukit Batu, di kuil Cina di sana. Dan pakar-pakar di kuil Cina tersebut mengatakan sebenarnya benda yang diresap dalam badan saya ni bukan satu, tapi banyak. Mereka sendiri tak sanggup ubati. Mereka sampai suruh ibu saya bakar talisman yang mereka bagi dan suruh saya minum. Emak pun ikut jadi pak turut Casey. Kesian, sampaikan kesian melihat saya menderita, beliau melakukan apa yang telah disuruh oleh pakar-pakar di kuil. Sebab terlalu sayangkan saya sampai jalan yang salah, emak saya sanggup ikut Casey. Saya pun sambil berkata, ini air dapat di mana ni mak? Asal rasa panas macam je. Atuk ada janji tau. Mana buah tu mak? Mak? Mana buah tu? Semua naik hairan Casey dengan apa yang saya minta. Pakar pun tiba beberapa minit kemudian. Pakar saya marah mak saya apabila tahu mak saya telah menggunakan cara yang sesat untuk ubati saya. Lekas-lekas dia suruh ibu saya bertaubat. Rupanya Casey, buah yang dikendaki adalah buah oren. Dan semua yang ada di situ rasa terkejut apabila saya dengan sendirinya mengambil 30 biji buah oren, menghirupnya sampai kecut. Pakar itu seraya berkata,
apabila saya dalam keadaan yang dalam keadaan tidak sadarkan diri, pakar itu bertanya kepada saya, "Sekarang kau nak apa dengan budak ni? Budak ni tak salah apa-apa tau." Saya pun menjawab, "Ini budak sudah langgar adik-beradik aku punya pasu. Aku nak dia mati." Pakar itu sudah pun buat perjanjian. "Aku kasih balik pasu kau, tapi kau jangan kacau budak ni." Saya cuma tersenyum. Pakar meminta kawan abang saya yang berbangsa Cina membakar kertas berbentuk pasu dan dibuang ke simpang 3. Dan apabila selesai, saya pun tersedar dengan hairan berkata dalam hati, macam mana katil boleh ada kat luar? Ramai orang pula tu. Rupa-rupanya Casey, saya tak tahu tentang perkara yang telah terjadi selama sebulan. Saya sedar selepas sebulan lamanya. Dan saya bersyukur kerana masih lagi bernyawa sehingga ke hari ini. Saya cuma ingat semalam pergi ke rumah makcik, dan apabila saya bangun, saya berada dalam keadaan ini. Dan pakar itu memberikan pesan kepada kami sekeluarga mempelajari ilmu agama dan sentiasa solat. Dan apabila diberitahu mengenai kisah ini, Casey, saya seperti tidak percaya dan pelik. Tapi inilah yang diberitahu tentang pengalaman misteri saya oleh keluarga saya sendiri. Dan terima kasih kerana sudi mewawarkan cerita saya dalam Misteri Jam 12. Hello Casey. Ya, Zah. Anda sudah pun berada di tempat yang anda ingin pergi? InsyaAllah, Zah. Baiklah Casey, anda mulakan kisah anda. Saya berehat sekejap boleh? Kejap, Zah. Kasih saya... Kejap, Zah. Sebentar, Zah. Ya. Ya. Awak telefon saya sekali lagi, Zah. Saya... Kejap. Casey, awak nak saya call balik? Lagi 2 minit telefon. Okey. Baiklah. Dan mungkin saya akan mengambil kesempatan ini untuk menerima panggilan 6691187. Sekiranya anda ada kisah yang ingin dikongsi bersama pendengar Misteri Jam 12 pada malam ini. Sementara menunggu Casey bersiap sedia untuk mengambil tempat. Hello? Hello? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Ni Kak Lia ni daripada Besar. Oh, ya. Kak Lia, saya dengar suara ceria. Saya happy sekejap, Kak Lia. Suara ceria tapi masih dengar juga MJ12 ni. Okey, silakan. Tadi baru menantu Lia ke udara tadi. Okey, silakan. Tadi yang Nurul tu kan. Memang kami ni memang sentiasa lah ada kisah-kisah misteri lah. Baik Kak Lia, Kak Lia, kalau boleh suara di radio kat belakang tu boleh kecilkan tak Kak Lia? Boleh. Bentar Ya. Suara di radio kat belakang tu boleh kecilkan tak? Boleh. Okey, dah kecil Zah.
Lagi sikit, masih dengar lagi macam sikit, lagi sikit. Kalau lagi boleh lah. sikit. Kalau boleh dimatikan sekali lagi bagus. Okey, baik. Okey, matikan sekali lagi baik sebentar. Terima kasih Kak Lia. Okey, no problem. Okey dah. Okey, silakan Kak Lia dengan kisah. Okey. Ni Kak Lia nak ceritakan pengalaman. Memang kita ni kan dalam rumah ni selalu ada gangguan. Ada gangguan lah. Sampai ke saat ini pun masih ada gangguan lah. Walaupun tak selalulah kan. Sampai ke saat ya. Silakan. Sampai ke saat ini. Besok kalau tak ada apa-apa Kak Lia nak jumpa pakar lah kan. Nak bertanyakan macam mana kan keadaan rumah Kak Lia ni. Selalulah ada gangguan. Memang tempat sini selalu agak keras lah Zah. Ya. Ya saya. Ni cerita ni yang Kak Lia nak ceritakan ni, pengalaman ni pada tahun lepas lah. Kata orang tua-tua, kalau macam kata kita balik daripada mana sekalipun, baik daripada kerja ke ataupun balik daripada kita berjalan-jalan ke mana sajalah, bila balik pada waktu malam, selalu kita kalau sampai rumah tu harus beri salam kan. Harus beri salam dan terus harus beri salam, langkahkan kaki kanan, terus masuk jangan masuk masuk terus pergi ke bilik air, kita cuci kaki ke cuci muka lah. Kan? Tapi pada hari tu Kak Lia dah terlalu penat balik kerja lah kan. Terlalu penat. Habis balik dah jauh malam dalam pukul 11 lebih. Habis Kak Lia tak ada beri salam, tak apa tau, terus masuk rumah tau. Dah buka pintu tu masuk rumah. Habis sambil tu anak dan menantu Lia tu adalah dalam bilik Lia lah kan. Diorang tunggu Lia balik. Jadi sambil-sambil tu kita nak dengar lah juga mesti jam 12. Habis Kak Lia nak dengar mesti jam 12, buka mesti jam 12, tapi mata Kak Lia dah macam dah kelabu, dah naik kelabu kan, dah ngantuk kan. Terus Kak Lia tertidur. Pada malam tu jugalah Azhar Kak Lia bermimpi Azhar. Orang tua tu cakap kalau kita mimpi ni kan mimpi yang kurang baik ni pun tak bagus juga kan. Habis Kak Lia tidur betul-betul nyenyak tidur kan. Habis dalam tidur tu boleh bermimpi pula. Di luar bilik Kak Lia kan, tingkap luar bilik tu Kak Lia nampak ada benda tinggi besar tau, berbulu lah. Berbulu, tangannya berbulu. Yang satu tangan tu boleh tembus masuk dalam boleh tembus tingkap bilik Kak Lia tu kan. Yang satu menekan kat dada Kak Lia, yang lagi satu seakan-akan nak cekik tau Kak Lia punya leher. Sekali nasib baik anak menantu dengan anak Kak Lia tu tak tidur, diorang berjaga. Diorang masih dengar mesti jam 12. Kak Lia terus terpekik, Allahu Akbar, kau jangan ganggu aku. Kak Lia cakap macam gitu. Sekali diorang pun terperanjat. Diorang cakap, Mami, kenapa Mami? Astaghfirullahalazim, Kak Lia mengucap astaghfirullahalazim. Mimpi seram lah, Kak Lia cakap. Mimpi sampai betul-betul lah Zah. Dia tekan sampai Kak Lia tak boleh bernafas. Tak boleh bernafas. Macam nak baca ayat tu pun tak boleh terkeluar. Tapi anak dan menantu Kak Lia tu perasan yang Kak Lia macam kumat kamit dalam tidur tu kan. Tapi tak tahu, diorang tak tahu apa yang Kak Lia baca kan. Pasal Kak Lia cuba baca ayat tu kursi tu, tak boleh keluar lah. Suara dah macam tersekat-sekat gitu Zah. Itulah pengalaman Kak Lia lah yang pada tahun lepas tu lah. Betul-betul lah sampai sekarang tak boleh lupa lah. Baiklah, terima kasih Kak Lia. Itu je Kak Azhar. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, sekiranya anda juga ada pengalaman seram, 669-11897. Tapi buat masa ni saya akan buat simakan dengan Casey sama ada beliau sudah pun berada di tempat yang beliau ingini ataupun tidak. Hello Casey. Hello Zah. Sudah bersedia? Boleh. Silakan Casey. Baik, terima kasih pada para pendengar 897 FM. Mohon maaf awal tadi saya terpaksa tukar tempat lain. Sebab apa tak ada. Mungkin banyak semut tadilah tempat tu. Dan saya akan terus kenalkan kisah berikut ini. Dan saya berada betul-betul sebuah sebatang pokok yang agak besar dan
Kisah yang diceritakan ini berlaku berdekatan dengan sebatang pokok di hadapan sebuah rumah. Tapi ini bukan pokok yang saya marah, ini pokok yang lain. Kiriman yang ingin saya sempurnakan datang dari seorang ibu tunggal. Namanya Zuliana, bukan nama sebenar, nama yang digunakan dalam pengalaman ini. Zuliana waktu itu pulang agak lewat malam, sekitar 2 lebih pagi, setelah pergi ke seberang tambak bersama dengan kakaknya. Jadi bila pulang ke Singapura, kakaknya dengan suamilah yang kereta membantu dan seorang anak saudara, Zuliana dan anaknya yang berusia 7 tahun, pulang ke rumahnya. Jadi Zuliana, ibu tunggal ini, diturunkan di rumahnya. Rumah Zuliana yang disebutkan dalam kisah ini adalah di kawasan yang dikenali sebagai Gimo, ya, estate Gimo yang lama, perumahan yang lama. Apa yang berlaku dengan misteri jam 12? Zuliana dengan anaknya keluar dari kenderaan. Anaknya dah mengantuk dah, dalam kereta dah tidur. Jadi bila keluar, dia terpaksa dukung anaknya yang berusia 7 tahun. Bila dia lalu di kolong blok, setelah kereta tu berlalu pergi, dia pun jalanlah di kolong blok. Tiba-tiba, katanya di sini, Casey, saya terhenti seketika. Saya terhenti sebab bau wangi, Casey. Siapa yang kenakan bau wangi, minyak wangi? Mungkin saya tak tahu siapa dan saya tak nampak pun orang di sekeliling saya. Jadi Zuliana menceritakan apa yang berlaku. Bila ada bau wangi, dia terhenti seketika dan kemudian Zuliana teruskan perjalanannya. Teruskan perjalanan untuk pulang ke rumah. Daripada tempat yang dia terbau wangi, tiba-tiba dia terdengar bunyi sesuatu yang menakutkan. Wah, sebaik dia kereta kat sini lalu Tiba-tiba dia terdengar bunyi sesuatu yang menakutkan. Bunyi yang menakutkan itu seolah-olah bunyi seekor itik. Casey, anak saya sedang tidur. Saya sedang dukung dan berat, Casey. Daripada hujung blok nak pergi ke lobi lift memang jauh. Jadi dalam perjalanan bau wangi, kemudian bunyi itik. Sesaat kemudian, belum nak sampai lobi lift, anak saya terbangun. Kemudian terus dia berkata, "Mama takut." Namanya Daniel. Dia kata, "Mama, Daniel takut." "Daniel, kenapa ni? Tidur-tidur. Mama tak nampak ke dekat pokok tu?" Pendengar halaman 97 FM. Daniel menunjukkan ibunya. Bila saya pandang dekat pokok, Casey, saya nampak kepala orang tapi tak nampak badan, Casey. Tapi tak nampak jelas. Nampak macam bentuk. Sebab pohon yang ada di hadapan rumah saya di kawasan Gimo memang lebat daunnya. Jadi mungkin badan ditutupi dengan dahan-dahan dan daun-daun. Tapi bila dah ternampak benda tu sedang memandang ke arah saya dengan anak, saya lari. Berat pun berat lagi sih. Sampai depan lift, saya tekan butang lift beberapa kali. Pintu terbuka. Pintu terbuka. Saya masuk ke dalam lift. Saya ingatkan, saya fikirkan gangguan itu setakat di situ saja. Bila saya keluar dari lift, tepi tembok lift, saya dah terpandang. Ada orang sedang tunggu dan menjenguk saya dengan anak nak berjalan. Saya terpaksa tekan tingkat 1 balik. Saya telefon kakak saya yang tidak jauh dari kawasan rumah. Mereka pusing balik dan saya tak boleh keluar dari lift. Sampailah kakak saya dengan abang ipar saya datang. Mereka terus menuju ke arah lift. Saya berada di dalamnya bersama dengan anak saya. Mereka temankan saya naik ke atas. Sampailah saya masuk ke dalam rumah. Dan itulah pengalaman daripada Zulina. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Malam, mungkin Casey ada... hello? Saya rasa saya burung tiung makan betik. Saya balik konti pun cantik lah. Okey, silakan Casey.
Zah. Kakak tuan ada di sini. Sini angin dia, angin dia dahsyat. Bunyi air. Zah dapat dengar tak bunyi air? Dapat. Kalau saya matikan ni, suara ni. Dengar. Dengar tak? Kat mana, sungai Dengar tak? Dengar. Okey. Tak apa, nanti kita cerita Terima kasih Zah. Okey, bye. Para pendengar Misteri Jam 12 sekalian, saya akan mengambil satu lagi panggilan sebelum beransur kembali KC ke dalam konti ini. 669-11897. Hello, sampai di sana. Fairuz. Dari mana Fairuz? Fairuz di Tuan. Okey, ada kisah seram? Silakan Fairuz. Ada. Okey. Hai, diletak pula. Seram benar ni. Balas sekali lagi 669-11897. Sekiranya anda ada kisah yang ingin diketengahkan, silakan. Hello. Siapa di sana? Nama saya Raizul. Silakan Raizul dengan kisah seram anda. Nama saya Raizul. Hello, silakan. Ini kisah bila saya di sekolah menengah tahun 2005 lah. Di sekolah menengah Bishan Park. Okay. Time itu saya termasuk sekolah tu dalam CCA MPCC. Bila bulan Jun, kita ada sebagai camp bernama annual camp. Kita bersuka-suka enjoy sama-sama. Dan time malam, mem kita suruh kita jalan-jalan satu sekolah. Bila kita jalan-jalan satu sekolah ni, kita jalan-jalan tengok kat padang, tengok ada benda sesuatu yang pelik-pelik ke semua ke apa ke. Alah, dia letak pula Balas sekali lagi 669-11897. Sekiranya anda ada betul-betul ingin berkongsi sebuah cerita seram yang mana anda tak akan meletakkan setengah jalan kita dah dengar syuk-syuk dengar, tiba-tiba habis ada gangguan. Silakan 669-11897. Hello, siapa di sana? Ni Kak Mimi. Silakan Kak Mimi dengan kisah anda. Okey, ni Kak Mimi nak ceritakan ni pasal tahun lepas. Waktu kat rumah, waktu tu malam dalam pukul 2 lebih lah. Kak Mimi tengah main laptop tau. Kat depan pick-up kat luar lah kan. Tapi ada buka hall di depan koridor, maka kakak dekat dua lah. Satu hari tu kakak main chat lah kan. Jadi bila tengah main chat tu kan, kakak perasan macam ada macam burung terbang lah. Macam benda hitam terbang. Macam mungkin burung. Kakak buat bodoh lah kan. Tak macam tak indah. Pasal apa dah syuk main alamat tahulah kan chatting kan. Jadi bila sebelah kiri pula pun nampak terbang-terbang. Cakap ada apa yang terbang-terbang ni. Kayak gitu nak mencet pun susah lah. Kayak gitu kan. Kakak bodoh lah. Kali satu bila tengah concentrate tu, tengah chat tu, tiba-tiba macam ada benda itu terbang kat buku. Jadi kakak tu tengoklah, kakak cakap apa yang terbang tu, kakak cakap gitu kan. Jadi kakak perhatikan kat buku tu, kira kat depan koridor luar ni kan ada lampu kan menyilaukan kan. Jadi kakak adang muka lampu tu kat tangkap muka kakak macam silau. Kau perhatikan lah. Bila tengah perhatikan tu kakak tengok
betul ke apa yang aku nampak ni? Kakak cakap gitu tau. Terus akak terus mandang kat laptop tu. Dan macam kak, aku nampak betul ke tidak ni, ataupun mainan ke apa kan. Akak pun tengok lagi sekali. Bila akak tengok benda tu tenung akak tau. Bila dia tenung tu, akak pun tengok betul-betul. Kakak nampak muka je tau. Bila kakak tengok, muka lah. Mana badan dia tak ada badan pun. Sekali bila dah tenung lama-lama, dia tengok kakak tau. Dia tenung, dia punya tenung tu rasa tak bergerak tau. Kakak pun tengok tu, wah memang tenung nampak je kat kita kan. Bila kakak dah tenung tu, kakak tengok, ya lama tak lain tak suka penanggal tu guys. Bila kakak, penanggal. Aku cakap, alamak, penanggal. Kakak cakap gitu. Terus kat chat tu kakak inform dia cakap, okey nak log off lah. Cakap gitu, kakak nampak penanggal tak nampak. Kepala terbang, kakak cakap gitu. Orang cakap, apa yang terbang? Penanggal lah cakap gitu. Dah lah. Kakak tak ada. Kakak log off, kakak tutup laptop tu. Tutup tingkap besi. Tolak langsir. Lepas tu, kakak hendap lagi tau guys. Bila tengah hendap tu, ada lagi lah benda ni cakap gitu. Kakak cakap, sudahlah lebih baik. Jangan tengok lama-lama kan. Kakak pun tidur lah. Bila nak seminggu tu, kakak dengar ada satu kakak yang tinggal Wulin pun. Dia pernah nampak juga daerah Wulin. Penanggan. Itu je tengah hibur. Baiklah, terima kasih kerana sedia berkongsi. Okey, bye. Pada mungkin saya akan kongsi satu lagi kiriman email. Sementara menantikan Casey kembali ke sini, dan kita akan mengambil apa lagi panggilan lah buat masa ni. Baiklah, kiriman email ni datangnya daripada Ali yang dahulunya tinggal di Bishan dan sekarang sudah pun menetap di kawasan yang lain. Jadi saya tak pasti, saya perlu bilang dah di mana kawasannya di sini. Kiriman Ali ni adalah merupakan penglibatan beliau dan dengan seekor makhluk halus yang telah mengacaunya. Dan mari kita sama-sama dengar kisah Ali. Dan sekali lagi ingin saya ingatkan, kiriman email ni bertujuan untuk dibacakan kepada Casey dan akan saya bacakan isi kandungnya seperti mana beliau menuliskan. Assalamualaikum Casey dan juga para pendengar Misteri Jam 12. Waalaikumsalam. Nama saya Ali. Dan kisah ini berlaku 12 tahun yang lalu ketika saya menetap di Bishan. Dan sekiranya anda dan juga para pendengar Misteri Jam 12 tahu, Bishan ni merupakan salah sebuah tempat penguburan lama, yang mana kalau saya tak silap merupakan penguburan kubur orang-orang Jepun yang telah lama disemadikan, diletakkan di sana. Dan apabila anda membuat rumah, mereka gali semula. Dan ada yang mengatakan tempat Bishan ni sebagai angker dan juga berhantu. Saya pada awalnya tidak percayalah kerana saya sudah tinggal di sana kurang lebih 10 tahun. Tidak ada apa-apa pun. Tapi pada suatu malam, dan sebelum itu ingin saya ingatkan, saya ni tinggal di tingkat 3 di rumah pangsa. Di sebelah kanan merupakan jiran yang merupakan berbangsa India. Dan saya rasa afdal jika saya memberikan sedikit pengenalan mengenai jiran saya ni. Mereka ni hidup bertiga, dengan nenek, dengan seorang lelaki India serta isterinya. Dan dalam perangkaan saya, nenek itu merupakan ibulah kepada si lelaki India ni. Bukannya apa, saya sebenarnya tak pernah berbual dengan mereka berdua. Mereka bertiga. Jarang sekali mereka keluar untuk berbicara walaupun tinggal bersebelahan. Beginilah adat kami hidup di Bishan. Walaupun tinggal berjiran, tak pernah bertanya kabar. Dan pada satu hari ini, saya dapat melihat tiba-tiba ramai orang yang berada di luar koridor saya. Dan anda bayangkan pada ketika itu sudah masuk waktu asar. Dalam pukul 4 hingga pukul 5 itu, cuaca sudah pun redup. Dan terdapat ramai orang-orang berbangsa India di luar koridor saya. Jadi saya pelik lah. Saya menjenguk keluar dan saya bertanya dengan salah seorang yang berada di koridor di hadapan depan saya. Saya tanya, excuse me, what you all doing gathering over here? Dan orang itu seraya berkata, oh no, your neighbor lah, the grandmother died just now. Oh, barulah saya tahu ada kematian yang berlaku
Walaupun tinggal berjiran, dia pun tak pergi ke rumah saya untuk memberitahu tentang masalah yang beliau hadapi. Jadi saya keluar, saya bertemu dengan lelaki India tu. Saya tanya, how are you? You know, we rarely talk, but today I heard your mom died, is it true? Dan beliau berkata ya. Dan saya sekadar bertanya kabar, berbual sedikit dengannya, langsung masuk kembali ke dalam rumah saya dan membiarkan mereka beramai-ramai melakukan apa-apa yang patut. Dan pada ketika itu saya melihat jam sudahlah pukul 6.30 petang. Jadi saya kembali masuk ke dalam bilik. Pada masa itu saya cuti, jadi saya tidur sementara. Apabila saya tidur, saya tak semak waktu. Dan tiba-tiba dalam lena saya antara sedar tak sedar tu, saya terdengar satu suara. Dan untuk pengetahuan semua, saya ada sejenis alat senaman yang saya sudah tidak gunakan lagi, tapi saya meletaknya di sebelah tepi bilik yang mana saya tidur. Alat senaman tu bulat, dan untuk menggunakannya anda perlu berdiri di atasnya dan sambil menggesel-geselkan punggung anda untuk cuba membakar lemak. Jadi cara yang mana alat ni bergerak adalah memutar-mutar ke kiri dan ke kanan, seperti piring yang diletakkan di bawah. Dan apabila ia bergerak, ia membuatkan seperti satu bunyi. Apabila saya sedang tertidur, terbangun saya dari lena dan terdengar bunyi daripada alat senaman tersebut. Saya langsung terperanjat, melihat ke arah kanan saya, di mana saya meletakkan alat senaman itu. Saya terdengar suara daripada alat senaman tersebut menjadi semakin kuat. Oleh kerana saya keseorangan, saya masih pura-pura menidurkan diri dan cuba untuk melihat ke arah tepi. Apakah sebenarnya yang menyebabkan bunyi tersebut berlaku pada alat senaman saya pada ketika itu? Dan saya cuba memberanikan diri untuk membuka mata dan melihat ke arah kanan. Dan alangkah terperanjatnya saya. Baiklah para pendengar Misteri Jam 12 sekalian, sebenarnya saya pun terkejut sebab saya tak picit apa-apa. Tiba-tiba benda ni, untuk pengetahuan anda yang sedang mendengar, apabila saya hendak memainkan sebuah lagu ataupun hendak pergi ke track yang seterusnya, saya perlu menekan butang hijau ni. Ada NEXT, Next. Jadi awal tadi saya sedang memberikan sebuah cerita, kiriman email yang telah pun saya bacakan daripada Ali tadi. Dan tidak semena-mena saya tak sentuh pun benda ni, terus memainkan lagu Metallica ni, Nothing Else Matters, yang seperti mana yang telah dengarkan. Jadi saya rasa saya tengok jam pun dah pukul 2.10. Saya belah pun cantik lah. Dan pada anda yang telah pun mendengar sejak awal tadi, ribuan terima kasih saya ucapkan kepada anda. Dan untuk pengetahuan anda sekalian, Casey masih belum lagi ada di sini. Dan saya ucapkan selamat malam dan jumpa kami pada minggu hadapan.